Siap lah sambal petai kita. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Bob dalam rancangan Dapur Kecil Kami DKK. Hari ni kita nak masak satu menu yang sangat mudah, orang bujang pun boleh buat, iaitu sambal tumis udang petai. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, komen, like and share. DKK Channel. First kita ada minyak masak. Kita ada bahan-bahan kisar, lada kering dalam 20 batang. 10 ke 20 batang lah. 1 inci halia, sebiji bawang merah dan 5 ulas bawang putih. Kita ada sebiji bawang dimayang-mayang, sedikit garam, gula, udang, serbuk perasa dan petai. Kita panaskan minyak. Ni sambal tumis ni minyak je kena lebih sikit supaya je sambal je garing dan masak sekata lah. Okey, nampaknya minyak kita dah panas dan kita masukkan bahan-bahan kisar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sementara dia garing tu kita kacau dulu lah supaya minyak dia ke bawah. Dia minyak bahan kisar ni lambat garing sebab dia ada air lagi Kita kisar lada tadi tu dengan bawang. Kalau kita kisar kering nanti dia tak berjalan pula, dia tak hancur. So kita terpaksa lah taruh air sikit, and then inilah proses dia lambat sikit lah untuk bahan-bahan kisar ni garing. So kita biarkan dulu, biarkan dia pecah minyak. Kita masak dia sampai dia pecah minyak lah. Nampaknya kita punya sambal dah pecah minyak ya. So kita boleh masukkan udang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu udang ni masak dulu. Dan kita boleh taruhkan bahan-bahan perasa lah. Taruh serbuk perasa, garam, dan kita punya gula. Nampaknya udang kita dah masak, so kita boleh kecilkan api. Kecilkan sedikit api dan kita kacau-kacau lagi supaya bawah dia tak berkerak sangat lah. Mungkin tambah kita banyak. Dan kita masukkan kita punya petai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita gaul. Petai ni tak payah masak lama dia sekejap je supaya dia crunchy dia tu ada. And then last sekali kita masukkan kita punya irisan bawang. Ni masukkan kejap ni. Kita masak kejap ni supaya dia lebih crunchy lah. Kita guna bawang ni supaya dia lebih manis, sambalnya lebih manis. Okey, kita masak 5 minit lagi, siap dah ni kita punya masakan. Siap dah sambal petai kita. Okey, nampaknya dah siap kita punya sambal udang petai. So kita boleh angkat lah.
So siaplah kita punya sambal tumis udang petai. Jangan lupa subscribe, like and share. Komen sekali. See ya.